Kita dekat gambar kita. Ha, angkat tangan gambar kita. Okey, one. Boleh. Cantik Tak nampak lah. Mana? Ke? Mana pandangan cantik? Ni. Sini ya. Nah ni Ipoh. Nampak ke? Okey, bos. 1, 2, 3, bos. Thank you. Cantik, okey. Okey, boleh melawat. Angkat kamera kami pula boleh tak? Boleh. Saat. Boleh melawat tingkat 1, tingkat 2, dua pemenang. Oh. Angkat kita sini gambar tak? Saya lah. Biasa tak ada orang kat sini. Gelap. Okey, ikut full lah. Okey, boleh. Okey, boleh. Tanya 1, 2, 3. Satu lagi satu. Okey, satu lagi. Okey. 1, 2, 3. Okey. Thank you Uncle. Aku tiga lama mesti aku tahu cerita apa. Cita saya. Staff mana staff? Vision best staff mana? Kalau mau. Oh. Okey. Ya, betul juga. Setiap kona you boleh scan. Oh. Setiap kona you boleh scan. Ada scan besar, scan kecil, ada 3 bahasa. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil. Bila you scan, you angkat gambar, automatik sejarah masuk dalam you handphone. You boleh bawa balik. Oh. Okey. Boleh menarik. Okey, aku thank you Uncle. Aku dah isi dah tau dekat Uncle. Kita. Oh, okey. Aku suruh isi. Rekod dia orang ah. Support dah. Kinta. Oh, Kinta tu Genta. Masa loceng. Sembang. Genta. Ulu Kenta. Oh. Cina kan? Kita nak tu lah. Hmm. Dia kepuk kan? Kepuk tu. Oh, orang asli aku suka. Topik orang asli memang favourite aku. Dia Kan- tak kensio. Han Jakoa Jabatan Kemajuan Orang Asli Aku jago. Han Jakoa Kemajuan Orang Asli. Ada orang. Orang asli betul ke? Ya Rahman aku kan betul. Oh, nampak macam tadi kan? Nampak macam betul tadi. Nampak real. Dia takut tu. Yang tu naik atas. Tengok belakang. Kampung Kepayang Fair Park. Kita baca juga topik. Nak baca tak? Jalan tengok. Kuku kambing. Okay. Kerantung. Organization. Special boy. Pekan papan. Yang pekan papan ni yang berhantu tu Dekat papan ha, yes. Yang berhantu tu kan. Dia dinding papan dengan ada 3. Dinding papan, kunci untuk kamera tu. Senang. Kerutuk.
Gajah memberi isyarat kepada pengguna jalan pejalan kaki tentang kehadiran gajah. Kerutuk gajah. Yang kaki nangis tentang uyo. Kehadiran gajah. Gajah mai. Ada sama tu. Kintang. Nama kintang. Tok boleh kata mesti dulu weh. Dulu kan cerita lah. Kintang. Gajah tak kintang. Panglima kintang. Pusing tadi kan dinding kan. Pusing. Ni panglima kintang ni. Ini lah panglima kintang. Okey. Sedang biji bopeng. Okey. Oh, ada gajah. Ada gajah. Suku kaum Senoi. Kau orang asli ni. Bah Penang. Betul bah dulu. Sungai Raya wujud lagi ke weh? Sungai Ipoh apa sekarang? Lakaran 1884. Okey. Dekat sini mesti tak meramai kan? First time kan? Oh. Muzium saya masuk ke? Tok, kaum Negrito. Negrito pecahan. Sekarang ada iya, ada gua ya. Ada. Tak buat aku. Jom, naik atas. Ini ada aku ni. Oh. Itulah biji timah ke mas? Biji timah ha. Biji timah. Macam ni ke biji timah weh? Buat besi biji timah ni. Sampel batuan mengandungi biji timah. Ni acuan dia. Asal yang tu pindah yang ni. Yang tu jadi yang tu. Peringkat awal Ipoh adalah sebuah kampung dengan jumlah 100 buah rumah. Lapis biji timah. Ni dia buat masuk buruh Cina kot. See? Ini nak amal Sungai Johan. Greenland Johan. Papan. Scan Ada apa? Ni ada kapitan lah. Migrasi kaum Cina dan India. Orang Cina. Ni Gihin dengan Hassan kan? Gihin dengan Haisan lah tu. Port Gihin. Gaduh kan?
Jadi Taipei, Kuala Kangsai, Sini yang lama ni. Buntung tu kan. India ni geng Korea. Wah, tembikar Cina weh. Mesti mahal. Ori ni. Ori weh. Cek. Cina. Kita bunyi ya. Gila, kau ni standard lah weh. Aku kena tangkap lah batu giling ni. Ni kau buka gaya apa? Gihin apa? Chuang Kiku. Chongqing. Oh, Chuang Kiku. Oh. Macam Ming dinasti je. Sorry no, King. Kan baju ni baju King ni. Qin panggil apa? Qing. Bukan King Dynasty. Qing Dynasty. Dan merupakan kapitan Cina terakhir. Kenapa dia kapitan Cina terakhir? Tak ada dah yang main daripada Cina. Maksudnya macam tu lah. Maybe. Chung Taipei. Oh, lepas tu kan kerajaan China tu jatuh, digulingkan. Lepas tu jadi tu revolusi tu. Mao Zedong. Sebelum lagi kita panggil apa nama? Lupa lah nama dia. Baju polis kan? Kita baju polis. Tak tahu aku nak pakai apa baju ni. 9/8. Tak. Tak tahu tak nak pakai. Ini bukan tak lagi. Sir Andrew Clark. Ni nampak macam dekat Penang punya tugu. Kan. Tugu peringatan perang dunia pertama. Yang ni ni si kandak kau. Tiba aku tengok India macam ni si kandak ni tunjuk aku halang ni lah maksudnya kandak nampak reti ke. Nak bawa aku ni. India sini. Kandak siapa ke geng ni. Aku bukan. Aku dah nak pakai setup ni dia. Teleskop buku tanah. Mesin pitarakan suara Sony. Wow. 1960 dah ada dah 60-an weh. Logik lah lepas mesin dekor tu depan dekor. Lalu depan dekor. Tak ada sangat. Lepas ni nanti dulu. Ada tak spot yang cantik weh? Selfie. Ni cantik. Ni macam LGBT. Ni tak kapur punya dengan hasil. Ni cantik. Cantik. Bali yang biasa. Kenapa? Takkan habis ni Ni ada sambi buat fish. Cerita apa ni? .com Cina kan. Tak pakai itu pun macam ni pun jadilah. Tu. Tasik cermin. Nasi cermin. Yang ni pernah pergi. Yang ni tak. Medan Kit tau. Ni tau. Langsung ke Tambun. Masjid Cina mesti pergi? Tak. Ni? Tasik tak tahu. Tak pernah pergi. Muhammad dia. Tu Ipoh pergi mana aja? Yang ni ada. Ni lalu ni tahu lah. Ni tahu lah. Ni tahu. Ni kelot tu. Cepat mesti pergi? Lagi? Tak. Aku tak masuk. Cendol. Ulu Jepang rasa macam apa? Restoran Hollywood kan mesti pergi Hollywood. Tak. Ni biji timah. Sampai kat sini nampak macam mampu mengutip 15 kati. cantik tak? Kau nak? Okey. Nampak kat kolonial sikit. Tengok ni lah. Okey. Ni 15
sebelah kaki ke? Pakai kati ke? Oh, memang kati weh. Takkan kot. Satu tahir 35.5 gram. Satu kati 600 gram. Betul ya, sampai hari ni ya pakai satu kati 600 gram. Sekati. Satu pikul 60 kilogram. 60 kilo. 90 kilo dekat sekilo lah kan? Lebih lah 60 kilo. 60 kilo. Berat weh, berat ni. Kan 70 kan? 70 kilo kan? Oh, ni 60. Memang kati. Nama tak boleh saya kati. Kati. Market sekarang nak pakai kati ni? Mungkin dia market kati. Ada. Dia kan 1 kg lepas tu 600 gram. 600 gram satu kati je. Separuh minum. More than separuh sikit. Kau pakai lagi kati. Kau tak pakai dah. Ada. Sekati. Lagi sekati. Habis dah. Sumpit. Okey, habis dah. Ya. Okey. Ruang tu dia ada sensor bos. Dia masuk dia kalau letak itu saja recorder saja. Okey. Thank you. Thank you.